Siapa kat sini lengan besar, ada tak? Lengan besar salah satu juga, ataupun lengan mengelebih salah satu juga masalah kesihatan. Kan kita nak awet muda sentiasa sihat. So ini pun kasih buang. Kepak-kepak kaki punya bahu sihat. Awet muda pun tak ada sakit bahu punya. Ya, Tahniah Suria selalu ikut senaman 5K Water Mami tadi baru sedar. Muka sudah hilang jerawat hitam di muka. Semalam kawan umur 40-an tanya, kenapa muka nampak sudah bersih dan glowing? Boleh kongsi ke apa yang awak guna? Saya kongsikan senaman 5K. Itu puncanya muka saya jadi cantik, berseri-seri dengan penuh senyuman dan awet muda selamanya. Tahniah. Okey, angkat and buang dua-dua. Angkat ni kiri pula buang Angkat, buang. Tangan kita. Dan follow, thank you so much Jamila. Kawan baru jangan lupa untuk follow Water Mami dan Water Daddy untuk dapatkan notifikasi terbaru ketika kita buat live senaman dan jualan yang hebat-hebat yang kita pemakanan kesihatan. Makanan sihat-sihat yang kita boleh amalkan setiap hari. Yang watak utama dia rasa itu culi. Betul. Okey, dua-dua tangan pula sekarang. Angkat. Okey, buang. Tak boleh besar, buat kecil Kerak-kerak. Wow, lah kuatnya. Ayo. Baju beli mana? Ada tak dalam pakul Ada dekat TikTok shop Water Daddy. Ada kan? You ada tentang kan? Saya tak. I punya ada tak? You punya tak? Punya ada. Saya punya nanti saya cari balik. Okey, tangan kita ke tepi buat bulatan kecil. Bahu turun, bulatan kecil saja, tak perlu besar. Ni macam tak perlu kecil-kecil. Yang penting bahu you turun, leher tegak panjangkan. Okey? Okey, bulatan terbalik. Tak tahan boleh rehat sekejap urut tempat yang sakit. Okey, sekejap. 5 saat hingga 10 saat. Lepas tu kemudian sambung balik buat. So untuk kawan baru, buat ikut kemampuan badan. Okey, mula-mula mesti korang akan rasa badan you sakit, badan you lemah, tak boleh nak tahan lama, lengur sini sakit sana. Itu biasalah dalam seminggu macam tu ataupun 2 minggu. Kemudian tu sakit akan ansur-ansur hilang. Tiba-tiba je badan rasa macam semangat lain luar biasa lah. Baju longgar lah, senang membuang lah, tidur best lah, bangun happy lah, macam-macam lah dekat you punya padanan. Betul.